Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayyuhal musyahidun al-kiram, ayyuhal musyahidun wal musyahidat, ahlan wa sahlan bikum jami'an. Qabla an abda al-kalam, hal as-sawtu wadihun? Anda ajar bahasa Arab Form 1 kah di sini? Di mana ya? Soya dari mana? Oh, Form 1 belum lagi. Sekarang ini SPM. Lebih tertumpu kepada SPM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saz. Adakah pelajar-pelajar saya sedang mengikuti live ini? Okey, tanpa membuang masa, jom kita buat insya 120 patah perkataan. Saya pelajar. Satu apa? Jalan satu. Satu IR, satu K, satu IS, satu apa lagi? Okey. Jadi tajuk karangan kita pada hari ini adalah At-tawasulul ijtima'i mahasinuhu wa masawi'uhu. At-tawasulul ijtima'i mahasinuhu wa masawi'uhu. Ada sesiapa yang tahu apa maksud soalan yang terpapar di dalam skrin? At-tawasulul ijtima'i. Apa maksud at-tawasul ijtima'i? At-tawasulul ijtima'i. Wasaidut tawasulul ijtima'i. Ada yang tahu apa maksud wasaidut tawasulul ijtima'i? Ni soalan ni. Okey, topik ini adalah kertas percubaan bagi MRSM pada tahun 2023. Topik at-tawasulul ijtima'i adalah topik tingkatan 4, bab kedua. Tema yang kedua. Tingkatan 4, tema yang kedua. Tak fahamlah masih form 1. Tidak apa, boleh join. Okey, jadi kita mulakan karangan kita. Macam mana kita mulakan karangan kita? Kita katakan pada zaman kini. Bagaimana pada zaman kini dalam bahasa Arab? Fi ayyamina hazihi, pada zaman kini. Okay. Fi ayyamina hazihi, pada zaman kini. Media sosial telah menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Kita boleh guna la syakka wala raiba, boleh. Tidak syak dan tidak ragu lagi, boleh. Boleh. Fi ayyamina hazihi pun boleh, pada zaman kini. Pada zaman kini, media sosial telah menjadi sebahagian dari kehidupan kita. Bagaimana kita buat ayatnya tu? Asbahat menjadi. Asbahat menjadi. Asbahat
wasailut tawasul al-ijtima'i asbahat wasailut tawasul al-ijtima'i sebahagian dari kehidupan kita. Ustaz, follow back saya, Ustaz. Man anti? Okey, fi ayyamin hadhihi asbahat wasailut tawasul al-ijtima'i sebahagian dari kehidupan kita. Bagaimana kita buat? Sebahagian, juz'an. Juz'an min hayatina al-yawmiyah. في أيامنا هذه أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءا من حياتنا اليومية. Kita bercakap tentangnya, iaitu media sosial pada setiap waktu. Kita bercakap tentang media sosial, natakallamu tentangnya, natakallamu anha kasiran. Kita bercakap banyak tentangnya. Tentang apa? Media sosial. Fi kulli waqtin. Natakallamu anha kasiran fi kulli waqtin. Okey. Jadi, kita sambung lagi. Untuk media sosial, kepentingan dan kegunaan yang banyak dalam kehidupan. Macam mana buat ayatnya tu? Untuk media sosial, untuk dalam bahasa Arab, liwasailit tawasulil al-ijtima'i liwasailit tawasulil ijtima'i kepentingan dan kegunaan ahamiyatun wa fawaidu kasiratun dalam kehidupan. Macam mana buat ayat dalam kehidupan? Dalam kehidupan. Fil haya, na'am. Fil haya, syukran laki. Fil haya. Okay. Fi ayyamina hazihi asbahat wasailut tawasul al-ijtima'i juz'an min hayatina al-yawmiyah. Natakallamu anha kasiran fi kulli waqtin. Liwasailit tawasul al-ijtima'i ahamiyatun wa fawaidu kasirah fil hayah. Okey, kita mulakan isi yang pertama. Isi yang pertama kita katakan pertama sekali, firstly, awwalu syai'in, pertama sekali. Tidak nampak. Kecilkah? Macam mana ni ya? Okey, boleh nampak? Tak nampak full. Sebentar. Oh. Ngam dah tadi tu. Sebentar ya. Sekarang boleh nampak? Okey, kalau tadi mau screenshot dulu yang atas tu boleh. Screenshot ni screenshot muqaddimah. Okey.
Karangan pasal media sosial. Wasailut tawasulul ijtima'i. Media sosial. Topik tingkatan 4. Okey, pertama sekali, awwalu syai'in. Pertama sekali, media sosial memudahkan komunikasi di antara individu dan keluarga. Memudahkan. Apa memudahkan? Memudahkan. Tusahilu. Memudahkan. Sahlun. Mudah kan? Fi'il dia tusahilu. Memudahkan. 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 Memudahkan media sosial. Tusahilu wasailut tawasulul ijtima'i. Komunikasi ataupun perhubungan. Perhubungan, komunikasi. At-tawasula. At-tawasula. Dalam kalangan individu dan keluarga. Dalam kalangan bainal afradi dan keluarga. Wal ailah. Awwalu syai'in tusahilu wasailut tawasulul ijtima'i at-tawasula bainal afradi wal ailah. Pertama sekali, memudahkan media sosial komunikasi dalam kalangan individu dan keluarga. Meskipun mereka di negara yang berbeza. Meskipun mereka di negara yang berbeza. Meskipun wa in kanu. Meskipun wa in kanu, meskipun mereka. Wa in kanu, meskipun mereka fi biladin mukhtalifah. Wa in kanu fi biladin mukhtalifah. Meskipun mereka wa in kanu fi biladin mukhtalifah, mereka mampu untuk berhubung dan bertanya khabar satu sama yang lain. Wa in kanu fi biladin mukhtalifah fa innahum, sesungguhnya mereka, fa innahum qadirun, mampu ataupun dapat. Fa innahum qadiruna alal ittisal satu dengan yang lain. Ba'duhum ba'da. Okay, awwalu syai'in tusahidu wasailut tawasulil ijtima'i at-tawasula bainal afradi wal aidah. Wa in kanu fi biladin mukhtalifah fa innahum qadiruna ala al-ittisali ba'duhum ba'da. Okey. Okey, isi yang ketiga pula. Perenggan yang ketiga. Okey, perenggan yang ketiga, apa idea kita? Untuk perenggan ketiga, kita katakan media sosial membantu untuk mendapatkan maklumat dengan cepat. Okay. Boleh baca maksud perenggan yang kedua? Okey, boleh. Awwalu syai'in tusahhilu wasailut tawasulul ijtima'i at-tawasula bainal afradi wal aidah. Pertama sekali, memudahkan media sosial perhubungan ataupun komunikasi bainal afradi wal ailah, dalam kalangan individu dan keluarga. Wa in kanu fi biladin mukhtalifah, walaupun mereka di negara yang berlainan,
فَإِنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَى الْإِتِّصَالِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. Sesungguhnya mereka dapat alal ittisal, untuk berkomunikasi, ba'duhum ba'da, satu dengan yang lain. Okey, boleh fahamkah, Ustaz? Okey, kita sambung perenggan yang ketiga. Okey. Kita katakan untuk perenggan ketiga, media sosial membantu untuk mendapatkan maklumat dengan cepat. Membantu. Apa membantu dalam bahasa Arab? Membantu. Membantu. Ada yang tahu apa membantu dalam bahasa Arab? Membantu. Okey, jadi membantu dalam bahasa Arab adalah musa'adah. Okey, musa'adah betul. Cuma kita buat dalam bentuk fi'il. Yusa'idu. Okey. Kita gunakan fi'il mudhari' ya. Sebab di atas tadi kita gunakan fi'il mudhari'. Jadi bawah ni pun kita gunakan juga fi'il mudhari'. Jadi tusa'idu. Membantu. Kita tambah di depan dan membantu. Wa tusa'idu, dan membantu. Siapa yang membantu? Wasailut tawasulul ijtima'i. Ingat kalau fi'il tusa'idu, dia harful jar dia adalah, apa harful jar bagi tusa'idu? Yusa'idu. Apa harful jar dia? Tusa'idu ala. Okay. Wa tusa'idu wasailut tawasulul ijtima'i ala al-husul al-husuli ala al-ma'lumat dengan cepat, fi asra'i waqtin. Okey. Wa tusa'idu wasailut tawasulil ijtima'i 'ala al-husuli 'ala al-ma'lumati fi asra'i waqtin. Dan membantu media sosial untuk mendapatkan maklumat fi asra'i waqtin, dalam waktu yang cepat. Okey, kita sambung lagi. Kerana di antara sifat media sosial ialah ianya memviralkan setiap sesuatu dengan cepat. Kerana dalam bahasa Arab li'anna. Kerana li'anna min, kerana di antara sifat-sifatnya, sifat media sosial, li'anna min sifatiha. Ha ni balik kepada media sosial. Li'anna min sifatiha annaha memviralkan. Apa memviralkan dalam bahasa Arab? Memviralkan dalam bahasa Arab tudawilu. Dawala yudawilu. Tudawilu setiap sesuatu. Tudawilu kulla syai'in dengan cepat. Bisur'ah. Okey. Wa tusa'idu wasailut tawasulul ijtima'i
على الحصول على المعلومات في أسرع وقت لأن من صفاتها أنها تداول كل شيء بسرعة kerana di antara sifatnya ialah ianya memviralkan, memviralkan kulla syai'in, setiap sesuatu bisur'ah, dengan cepat. Okey, kita sambung lagi sikit. Kita katakan, akan tetapi, setiap orang hendaklah memastikan kesahihan maklumat sebelum menyebarkannya. Macam mana kita buat ayatnya tu? Tetapi dalam bahasa Arab, walakin. Setiap insan hendaklah. Walakin alal insani. Kenapa alal insani? Walakin alal insani. Kenapa al-insan? Walakin alal insan memastikan. An. Yata'akkada. Memastikan, yata'akkad, memastikan. Memastikan kesahihan maklumat. Yata'akkada min sihhati al-maklumat. Sebelum menyebarkannya, sebelum dalam bahasa Arab, qabla nashriha. Okey. Jadi kita sudah sebutkan dua kelebihan media sosial. Yang pertama, tusahilu at-tawasul bainal afradi wal ailah. Memudahkan komunikasi di antara individu wal ailah. Yang kedua, kita katakan tusaidu alal husul alal maklumat. Mukris. Mantap. Okey, sekarang perenggan ketiga. Jadi dua kelebihan sudah kita sebut. Sekarang kita sebut pula keburukan. Macam mana nak sambung ayat tu? Ayat yang mana? Nurmiz. Okey, kita sambung kepada ayat keburukan media sosial pula. Meskipun, kita gunakan meskipun. Apa meskipun dalam bahasa Arab? Meskipun. Wabir raghmi. Ingat, wabir raghmi. Meskipun. Wabir raghmi min. Wabir raghmi min. Wabir raghmi min. Fawaidiha. Birragmi min fawaidihal katsirah, meskipun dengan faedah-faedahnya yang banyak, untuk media sosial beberapa keburukan. Macam mana kita membuat ayatnya? Birragmi min fawaidihal katsirah, meskipun faedah-faedahnya banyak, untuk media sosial beberapa keburukan. Jadi liwasaili at-tawasuli al-ijtimai, beberapa keburukan. Beberapa dalam bahasa Arab apa? Beberapa. Apa beberapa dalam bahasa Arab? Ada yang tahu? Ba'd.
Okey? Ba'da. Kita gunakan iddati. Iddati. Masa wi. Okey, iddati. وبالرغم من فوائدها الكثيرة لوسائل التواصل الاجتماعي عدة مساوئ. أعتقد عدة مساوئ. أوكي، هناك بعض. Okey, kita sambung. Meskipun faedah-faedahnya banyak, untuk media sosial juga beberapa keburukan. Okey, yang pertama kita katakan membuang masa. Di antaranya adalah membuang masa. Di antaranya min bainiha, di antaranya membuang masa. Idha'atul waqti. Min bainiha idha'atul waqti. Okey. Sebahagian manusia, ba'dul insan. Ba'dul insan. Sebentar. Sorry, ba'dul nas, sorry. Ba'dul nas. Sebahagian orang. Kenapa sebahagian orang? Ba'dul nas. Ba'dul nas bermain game. Ba'dul nas bermain game. Yal'abuna. Games dalam bahasa Arab al-al'ab. Al-al'ab. Games. Al-al'ab. Kenapa tidak guna insan? Insan dia mufrad. Yang tepat adalah ba'dun nas. Ba'dun nas yal'abul al'aba tula yaumin, sepanjang hari. Okey. Ba'dun nas yal'abul al'aba tula yaumin. Kemudian melupakan tanggungjawab mereka. Limaza la yal'abun? Ba'dun nas yal'abu al-al'aba. Man yusa'iduni? Yal'abu am yal'abuna? Da'ni ufakkir awalan. Nas yal'abu. Ba'dun nas yal'abul al'aba tula yaumin. Kemudian melupakan tanggungjawab mereka. Wayansawna. Okey, nastakhdimu huna al-jam'. Ba'dun nasi yal'abuna al-al'aba
tula yaumin. Wa yansawna, tanggungjawab mereka, wajibatihim. Okay. Okay. Al-muhim huna yakni al-kitabah, kitabatul insya. La nahtamu kasiran fi al-qawaid. Okay. Al-muhim kitabatul insya. Al-kitabah. La nahtamu kasiran fil qawaid. Okay, ittafaqna? Ada tak kitab ataupun rujukan yang boleh rujuk untuk saya mentajuk sorof? Guna tatbik nahwi. Tatbikun nahwi. Tatbikus sorfi. Okey, kita sambung. Kita katakan adalah suatu perkara yang penting untuk kita mengetahui bahawa waktu, masa, apabila dia pergi, dia tidak akan kembali. Adalah penting, minal muhim. Adalah sesuatu yang penting, minal muhim. Minal muhim adalah sesuatu yang penting. Minal muhim adalah sesuatu yang penting. Boleh ulang balik tajuk dia tak? Tadi tak? Maaf mencelah. Tajuk boleh tengok di atas ni. Ni atas ni. Minal muhim adalah sesuatu yang penting kita mengetahui. An-na'rifah. Minal muhim an-na'rifah, sesungguhnya waktu, sesungguhnya masa. Annal waqta, sesungguhnya masa. Apabila dia pergi, iza madha. Iza madha. Apabila dia pergi, dia tidak akan kembali. Tidak kembali. Apa tidak kembali dalam bahasa Arab? Tidak kembali. Anal waqta iza madha la yarji'u. Ada lagi satu yang lebih sesuai. Yarji'u, okey, kembali. Betul. Ada satu lagi fi'il kembali. Anal waqta iza madha la ya'udu. Naam, syukran laka. Wa birragmi min fawaidihal katsirah liwasaidit tawasulil ijtima'i iddatu masawi. Min bainiha idha'atul waqti. Ba'dun nas yal'abuna al'aba tula yaumin wa yansawna wajibatihim. Minal muhim an na'rifa anna al-waqta iza madha la ya'udu. Meskipun kegunaannya yang banyak, untuk media sosial beberapa keburukan. Di antaranya membazir masa. Sebahagian orang bermain games sepanjang hari dan melupakan tanggungjawab mereka. Minal muhim adalah sesuatu yang penting. An-na'rifa, kita mengetahui. Anal waqta iza madha la ya'udu. Sesungguhnya masa apabila dia pergi, la ya'udu. Tidak kembali lagi. Okey, sudah cukup 120 patah perkataan. Jadi kita buat penutup. Penutup. Okey, siapa boleh bagi idea apa penutup?
Sebagai kesimpulan. Apa sebagai kesimpulan dalam bahasa Arab? Kesimpulan kata. Wa khulasatul qaul, na'am. Sebagai penutup. Wa khulasatul qaul. Wa khulasatul qaul. Adakah penutup yang boleh buat di semua tajuk? Penutup yang saya akan beri ini mungkin boleh. Okey, wa khulasatul qaul sebagai kesimpulan kata, kita telah mengetahui, kita telah mempelajari sekarang bahawa sesungguhnya media sosial mengandungi kebaikan dan juga keburukan dalam kehidupan. Bagaimana kita buat ayatnya? Wa khulasatul qaul, kita mengetahui. Ta'allamna. Anna okay, wa khulasatul qawli ta'allamna tambah sini al-an. Okay. Wa khulasatul qawli ta'allamna al-an anna ni wasailit tawasulil ijtima'i, kebaikan dan keburukan, mahasin wa masawi dalam kehidupan, fil haya. Wa khulasatul qawli, sebagai kesimpulan, kita telah mempelajari sekarang bahawa media sosial mengandungi kebaikan dan keburukan fil haya, dalam kehidupan. Anna fiha mahasin wa masawi. Okey. Kita mendapat faedah daripadanya sekiranya kita gunakannya dengan jalan yang betul. Macam mana buat ayat itu? Kita mendapat faedah daripadanya. Nastafidu minha. Kita mendapat faedah daripadanya apabila kita gunakannya di jalan yang betul. Iza apabila? Izas takhdamnaha. Nastafidu minha izas takhdamnaha, di jalan yang betul. Bitariqati sahihah. Okey. Dan media sosial juga boleh memudaratkan kita sekiranya kita gunakannya tanpa tujuan. Jadi macam mana kita membuat ayatnya tu? Susah sedikit Dan boleh jadi memudaratkan kita media sosial. Waqad boleh jadi. Waqad campur dengan fi'il mudhari'. Waqad tadurruna. Waqad tadurruna wasailu at-tawasuli al-ijtima'i. Waqad tadurruna wasailu at-tawasul al-ijtima'i. Okay, ambil balik. Iza stakhdamnaha, tanpa tujuan. Biduni. Tujuan dalam bahasa Arab apa? Tujuan. Apakah tujuan dalam bahasa Arab? Ataupun objektif? Biduni hadaf. Naam. Biduni hadaf. Wa khulasatul qawli ta'allamna al-an anna li wasailit tawasul al-ijtima'i mahasin wa masawi'u fil hayah.
نستفيد منها إذا استخدمناها بطريقة صحيحة وقد تضرنا وسائل التواصل الاجتماعي إذا استخدمناها بدون هدف. Okay, jom kita baca daripada awal. Okay, في أيامنا هذه أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءا من حياتنا اليومية نتكلم عنها كثيرا في كل وقت. لوسائل التواصل الاجتماعي أهمية وفوائد كثيرة في الحياة. Pada zaman kini, menjadi media sosial sebahagian dari kehidupan kita seharian. Kita bercakap tentangnya banyak sekali di setiap waktu. Untuk media sosial, kepentingan dan kegunaan yang banyak fil hayah dalam kehidupan. Okay. Awwalu syai'in, pertama sekali, tusahilu wasailu tawasul ijtima'i at-tawasul bainal afradi wal a'ilah. Wa in kanu fi biladin mukhtalifah fa innahum qadiruna 'ala al-ittisal ba'duhum ba'da. Memudahkan media sosial komunikasi dalam kalangan individu dan keluarga. Meskipun mereka di negara yang berbeza, sesungguhnya mereka dapat untuk berhubung satu dengan yang lain. Wa tusa'idu wasailu at-tawasul al-ijtima'i 'ala al-husuli 'ala al-ma'lumat fi asra'i waqtin. Dan membantu media sosial untuk mendapatkan maklumat dengan cepat. Lianna min sifatiha annaha tudawilu kulla syai'in bisur'ah. Kerana di antara sifatnya, iaitu media sosial, ianya memviralkan setiap sesuatu bisur'ah, dengan cepat. Alal insan, ke atas insan, ay yata'akkada min sihhatil ma'lumat qabla nashriha. Bagi setiap insan, hendaklah memastikan kesahihan maklumat sebelum menyebarkannya. Wa birragmi min fawaidihal katsirah li wasailit tawasul ijtima'i iddatu masawi. Min bainiha idha'atul waqti. Ba'dun nas yal'abuna al-al'aba tula yawmin wa yansawna wajibatihim. Min al-muhim an na'rifa anna al-waqta idza madha la ya'udu. Meskipun kegunaannya yang banyak, bagi media sosial beberapa keburukan. Di antaranya membazir waktu. Sebahagian orang bermain games sepanjang hari dan melupakan tanggungjawab mereka. Adalah sesuatu yang penting untuk kita mengetahui bahawa waktu iza madha la ya'udu, apabila pergi tidak akan kembali. Wa khulasatul qawli ta'allamna al-an anna liwasaili at-tawasul al-ijtima'i mahasin wa masawi'u fil hayah. Nastafidu minha idza istakhdamnaha bitariqatin sahihah. Wa qad tadurruna wasailu at-tawasul al-ijtima'i idza istakhdamnaha biduni hadafin. Bagi kesimpulan, kita mengetahui sekarang bahawa media sosial memiliki kebaikan dan keburukan fil hayah, dalam kehidupan. Kita mendapat faedah daripadanya iza istakhdamnaha, sekiranya kita gunakannya dengan jalan yang betul. Dan kita mendapat mudarat daripada media sosial iza istakhdamnaha biduni hadafin, sekiranya kita gunakannya biduni hadafin, tanpa tujuan. Okey, boleh faham apa yang kita belajar pada malam ini? Okey, ta'allamtum syai'an min hadzal bas?
Hal ta'allamtum syai'an? Syukran Ustaz, fahimtu. La syukra 'alal wajib. Hamba hina. Masya-Allah. Hal ta'allamtum syai'an? Jazakallah ya muallim. Okey, arakum fi liqa'in akhar. Syukran 'alal mutaba'ah wa syukran 'ala tafa'ulikum wa syukran 'ala musa'adatikum wa musa'adatikum. Okey, naltaqi fi liqa'in akhar. InsyaAllah. Atamanna an yakuna hadzal liqa'u mufidan wa nafi'an lakum jami'an. Okey, saya akan upload ke dalam YouTube. Jadi anda boleh menonton semula rakaman. Bagi yang belum masuk dalam grup Telegram, boleh join grup Telegram. Di sana saya lebih aktif membuat perkongsian. Bagi yang nak mendapatkan buku, boleh klik link pada bio saya. Okey, syukran lakum. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. App link tele. Boleh tengok di akaun TikTok ni, di post yang pertama ada ID di sana. Boleh tulis ID itu di search. Ya, kelas bahasa Arab. Nah. Okey, baru masuk. User 4724. Baru masuk. Nah. Hal anta mu'allimun am talibun? Anta mu'allimun am talibun? User 4724. Anta mu'allimun am talibun? Oh, ana mu'allim. Baru je, alhamdulillah. Okey semua. Bertemu lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uhibbu an utabi'aka. YouTube nama apa? Okey, YouTube. Sebentar, saya tunjukkan di skrin. YouTube. Saya tunjukkan di skrin sekejap. Okey, ini. Sekejap. Okey, kalau di dalam YouTube, anda boleh lihat di sini. Setakat ni lah. Saya ada upload karangan-karangan yang pernah saya buat sebelum ini. Perniagaan online, kebaikan telefon pintar, insya ibu bapa,
hari pendaftaran di universiti. Jadi, siapa yang mau ulang kaji, mau belajar, boleh cari video-video ini di YouTube saya. Nanti yang kita belajar pada malam ini, saya upload juga di YouTube. Oke, cari nota bahasa. Agak-agak karangan masuk apa ya, SPM? Wallahu a'lam. Susah nak agak-agak. Kita belajar semua karangan. Macam dah. Okey, boleh tengok rakaman ini nanti di sini. Bagi yang belum masuk grup Telegram, masuk grup Telegram. Bagi yang nak dapatkan buku saya, boleh klik link pada bio. Okey? Assalamualaikum. Saya kamaratan fil usbu'. Marratan wahidatan. Walakin fi ba'dil ahyan qad yakunu marrataini. Wa qad yakunu salasa marrat. Li'annani fi ba'dil ahyan ashghalun katsirah. Apa nama channel? Channel apa? Channel YouTube. Channel YouTube cari nota bahasa. Okey, ada 4 sudah karangan di sini. Nanti saya tambah lagi dengan karangan yang kita telah belajar malam ini. Okey? Bertemu lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.